Weh, siapa pernah rasa first time tak dapat balik raya? Aku ingatkan kerja kat KL ni gaji je besar. Rupa-rupanya dugaan pun besar. Bulan puasa last week aku relax gila. Kawan-kawan dok beli tiket bas. Aku buat dono. Aku fikir, alah, KL ni kan banyak bas. Sekali, seminggu sebelum raya cek tiket, habis. Habis semua. Bas, habis. Kereta api, habis. Kapal laut pun kalau ada, confirm habis. Aku cuba plan last minute, beli tiket scalper online. Orang tu kata bas direct ke Alor Star. Aku bayar RM150. Sampai hari bertolak, bas tu nama dia bas sekolah. Bukan direct ke Alor Star, tapi direct ke Kecewa. Last aku call mak aku, cakap tak dapat balik. Mak aku sedih, tapi ayat dia power. Tak apa, mak buat video call. Hang tengok je ketupat dalam phone. Pagi raya, aku duduk depan TV tengok siaran langsung solat raya. Sambil pakai baju Melayu lengkap. Tapi dalam rumah seorang diri. Terdengar takbir raya. Air mata mengalir. Bukan sedih, tapi sebab makan rendang keras semalam. Moral of the story, jangan jadi aku. Tahun depan, beli tiket awal. Kalau tak, sedialah beraya dengan makcik cleaner KLCC.